Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita PKR apa sudah jadi, Nurul Izzah berundur, siapa bakal pimpin masa depan parti. Persoalannya, adakah ini sekadar cuti sementara atau petanda perubahan besar dalam Parti Keadilan Rakyat? Mengapa keputusan ini dibuat ketika parti sedang bersiap menghadapi pilihan raya umum ke-16? Dan siapakah yang bakal mengisi ruang kepimpinan sekiranya Nurul Izzah tidak kembali dalam masa terdekat? Baru-baru ini, politik negara dikejutkan apabila Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Nurul Izzah Anwar, mengumumkan hasrat untuk melepaskan jawatan selepas membuat pertimbangan yang disifatkannya sebagai panjang dan mendalam. Menurut beliau, keputusan itu dibuat bagi memberi tumpuan kepada pengajian lanjutan serta membuka ruang untuk terus berbakti kepada masyarakat dalam kapasiti yang tidak semestinya melalui politik. Walaupun begitu, beliau menegaskan bahawa dirinya tidak meninggalkan PKR. Beliau kekal sebagai ahli parti dan terus memberikan sokongan kepada perjuangan parti di bawah pimpinan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun, apa yang menarik perhatian ramai ialah reaksi Majlis Pimpinan Pusat PKR. Daripada menerima peletakan jawatan itu secara terus, kepimpinan parti memilih untuk memberikan cuti sementara kepada Nurul Izzah bermula selepas Kongres Nasional 2026 sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Ini menunjukkan bahawa PKR masih mahu mengekalkan beliau sebagai sebahagian daripada struktur kepimpinan parti. Dalam tempoh cuti itu, tugas Timbalan Presiden akan dipangku oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, manakala Datuk Seri Amiruddin Syari akan meneruskan tanggungjawab sebagai pengarah pilihan raya PKR. Persoalannya sekarang, mengapa PKR begitu berhati-hati dalam menangani isu ini? Jika diperhatikan, Nurul Izzah bukan sekadar seorang pemimpin biasa. Beliau merupakan antara tokoh reformasi yang dikenali sejak akhir 1990-an dan mempunyai pengaruh tersendiri dalam kalangan ahli parti, khususnya generasi muda dan akar umbi. Beliau juga baru sahaja memenangi jawatan Timbalan Presiden PKR pada pemilihan tahun lalu selepas menewaskan Rafizi Ramli. Kemenangan itu dianggap sebagai simbol perubahan generasi dalam parti. Apabila seorang pemimpin yang baru setahun memegang jawatan memilih untuk berehat atau berundur daripada tugas utama, sudah tentu ia menimbulkan pelbagai persoalan. Adakah beban tanggungjawab terlalu besar? Adakah beliau benar-benar mahu memberi fokus kepada pendidikan? Atau adakah terdapat pertimbangan lain yang tidak dinyatakan secara terbuka? Setakat ini, tiada bukti yang menunjukkan wujudnya konflik dalaman sebagai punca utama. Dalam kenyataannya, Nurul Izzah turut mengucapkan penghargaan kepada Anwar Ibrahim dan seluruh kepimpinan PKR kerana memahami keputusannya. Beliau juga secara terbuka menyatakan keyakinan bahawa Saifuddin Nasution dan Amiruddin Syari mampu melaksanakan amanah yang diberikan. Ini memberikan gambaran bahawa proses peralihan dibuat secara teratur tanpa sebarang pertelingkahan yang didedahkan kepada umum. Namun dari sudut politik, persepsi sering menjadi cabaran yang lebih besar daripada realiti. Ketika parti-parti lain sedang memperkukuh jentera bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16, PKR pula berdepan perubahan pada kedudukan nombor 2 parti. Sudah tentu pihak lawan akan menggunakan perkembangan ini sebagai bahan untuk mempersoalkan kestabilan kepimpinan PKR. Bagi penyokong pula, mereka pastinya berharap keputusan ini benar-benar bersifat sementara dan bukan permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Nah, dalam masa yang sama, perhatian kini tertumpu kepada Saifuddin Nasution Ismail. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam pentadbiran kerajaan dan parti. Sebagai pemangku Timbalan Presiden, beliau bukan sahaja perlu memastikan urusan pentadbiran parti berjalan lancar, malah perlu membantu menyatukan jentera PKR menjelang pilihan raya. Sementara itu, Amiruddin Syari pula memikul tanggungjawab penting sebagai pengarah pilihan raya. Tugas ini amat kritikal kerana beliau akan menyusun strategi, menyelaras jentera serta memastikan kesiapsiagaan parti menghadapi pertandingan yang dijangka sengit. Apa yang berlaku ini juga membuka satu persoalan lebih besar mengenai pelan penggantian kepimpinan PKR. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ramai melihat Nurul Izzah sebagai antara pemimpin yang berpotensi menerajui parti pada masa depan. Jika beliau mengambil tempoh yang panjang di luar pentas politik aktif, siapakah pula yang akan muncul sebagai pemimpin generasi baharu PKR? Adakah Saifuddin akan mengukuhkan kedudukannya? Adakah Amiruddin semakin menyerlah? Atau akan muncul tokoh lain yang belum dijangka?
Semua ini masih terlalu awal untuk dipastikan. Apa yang pasti, Nurul Izzah sendiri menegaskan bahawa beliau akan terus bersama PKR dan dijadualkan hadir merasmikan Kongres Wanita serta Angkatan Muda Keadilan sebelum cuti sementaranya bermula. Ini memberi isyarat bahawa hubungan beliau dengan parti masih utuh. Dalam politik, perubahan jawatan tidak semestinya membawa maksud berakhirnya perjuangan. Ada kalanya seseorang memilih untuk mengundur seketika bagi kembali dengan peranan yang lebih besar pada masa hadapan. Namun begitu, PKR tetap perlu memastikan perubahan sementara ini tidak menjejaskan keyakinan ahli, penyokong dan juga pengundi. Lebih-lebih lagi ketika lanskap politik Malaysia semakin kompetitif dan setiap parti sedang berusaha memperkukuhkan kepimpinan masing-masing menjelang pilihan raya akan datang. Akhirnya, hanya masa yang akan menentukan sama ada keputusan Nurul Izzah ini benar-benar sekadar memberi ruang kepada pengajian dan pembangunan diri ataupun menjadi titik permulaan kepada fasa baharu dalam perjalanan politik beliau. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.